Siapa baca dengan salah, berdosa, masuk api neraka. Guru, berhentilah takut-takutkan anak-anak murid ataupun orang-orang yang bersedia, orang-orang yang bersemangat untuk mula kenal Al-Quran, orang-orang yang bersemangat untuk mendalami Al-Quran. Jangan ditakutkan dengan dosa-dosa, jangan ditakutkan dengan api neraka dan sebagainya. Bila orang belajar, kesilapan yang dia buat adalah kesilapan yang tidak disengajakan. Kesilapan yang tidak disengajakan bukanlah suatu dosa. Okay, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran tidak ada dosa. Yang berdosa adalah orang yang tak nak mengaji. Dia rasa diri dia pandai, dia dah tak nak mengaji. Bagi orang ni, dia akan menanggung bacaan dia. Kalau dia buat silap, memang akan berdosa. Jadi cukup-cukuplah untuk takutkan orang dengan ancaman yang begitu. Jadi itu adalah suatu perkara yang tidak elok. Kita sebolehnya kita nak dekatkan orang dengan ilmu Al-Quran. Tak kisahlah ilmu tajwid, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu tadabbur, ilmu bahasa Arab. Jadi orang dah ada semangat, tiba-tiba kita buat orang takut. Itu adalah suatu benda yang sangat tak cantik. Kalau boleh elakkan dan cubalah ubah kita punya mindset supaya orang yang betul-betul jujur, orang yang betul-betul nak belajar Al-Quran ni, dia rasa lebih bersemangat. Kita sebagai guru sepatutnya kita menyokong dan kita lebih berhati-hati dalam perkara yang macam ni. Termasuklah guru-guru yang memberatkan sebutan pelajar-pelajar yang tak dapat sebut dengan baik. Dia tekan juga pelajar tu. Itu sangatlah kita kata bercanggah dengan kaedah yang sepatutnya kita sampaikan, yang sepatutnya kita ajak. Jadi terutamanya bagi orang yang berumur ni, jangan ditekan sangat. Bila dah jadi macam tu, orang akan fikir, oh beratnya, susahnya nak belajar Al-Quran. Dan akhirnya akan keluar daripada mulut dia, tak apalah saya tak belajar Al-Quran, boleh baca biasa-biasa je pun tak apalah. Ini adalah suatu mindset yang sangat berbahaya. Jadi harap benda ni jadi nasihat terutamanya kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang mengajar. Jagalah perkataan masing-masing. Elakkan daripada berkatakan benda yang sebegitu lagi lah. Okay? Harap bermanfaat. Barakallahu fikum.